ada 50 USD, buat cara orang ada 50 USD, jangan trade macam orang ada 500 USD, okey? Ada 50 USD, kau trade 0.01, kau buat stop loss 50 pip, kau ambil TP 100 ataupun 150 pip. Jangan terika-rika rentak macam orang ada 500 USD. Jangan buka layer banyak-banyak dan jangan buka loss size 0.02, kau buka sampai 10-20 layer. Sekali dia retest, habis duit kau, okey? Bukan itu saya nak cerita dengan korang. So hari ini saya nak cerita dengan korang mengenai trend line. Masih ramai lagi newbie-newbie yang tak tahu macam mana nak drawkan trend line. So apa itu trend line? Trend line adalah satu garisan yang nak menentukan direction di mana price itu berada uptrend ataupun downtrend. Contohnya H1 kalau uptrend, so maksud kita dah tahu decision kita adalah price sedang membuat kenaikan dan tugas kita adalah mencari peluang untuk buy saja di lower time frame. Alright, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Alright, cara tarik trend line. Contohnya dekat sini 1 hour. So sini contohnya sini ada satu zone, sini ada satu zone, sini dan juga di sini. Okey, 1 hour. So cara tarik trend line adalah simple saja. Dekat 1 hour ni korang tengok dekat sini. Okey, price dekat bawah dekat sini. Korang kena tarik at least kena ada 2 touch. So sebagai contoh dekat sini, sini 1 touch, 2 touch korang tarik saja. Nampak? So trend line ni bila dia breakout saja, bermaksud kalau 1 hour ni dia memang fly lah, nampak tu? Nampak? Okey, sama juga M30 dekat sini. M30 mana nak tarik trend line untuk menentukan arah, price bertukar arah adalah, so dekat sini korang nampak tarik, okey, dekat sini 1, 2, 3 tarik dekat sini. So korang boleh tarik, okey, bucu ke bucu ataupun bucu ke body, tak ada masalah, no problem. Nampak? Dia janji at least kena ada 1 touch, 2 touch. Kalau 3 touch, 4 touch, itu lagi bagus. So kalau korang macam tak berapa clear juga, korang pergi dekat buka line chart dekat sini. So line chart dekat sini nampak bucu ni kan, 1 bucu, sini 2 bucu, nampak dekat sini, bucu ke bucu, itu tarik trend line. Dan korang buka dekat sini, nampak dia break saja, korang boleh buy ataupun dia pull back. Sama juga dekat M15. So dekat M15 apabila price masuk dalam zone, so korang tengok dekat sini M15 kan, dekat sini 1 dekat sini, korang tarik dekat mana? Nampak tu dekat sini, tarik dekat sini. Nampak dia break saja, dia pull back, korang boleh buy ataupun dia break saja M15 close satu candle M15 dekat sini. Dekat sini kan dia close, dekat sini dia korang dah boleh buy. Dekat sini walaupun nampak macam tak jauh je, tapi tengok dekat sini 200 pip. Nampak? So H4, pergi dekat H4, tengok dekat H4 kalau korang nak tarik trend line H4. So trend line H4 dia macam ni. Nampak? Kan? Sekejap saya padam ni. So H4 kalau trend line dia break H4 memang jauh lah dia pergi. So contoh dekat sini. Nak tengok price bertukar arah. So dekat sini atas ni korang tarik 1 touch, 2 touch, korang tengok. Nampak? Dia break sahaja dekat H4. Tengok. Melantung dia pergi dekat sini. Itu dia kan 1300 pip. Okey? Itu dekat H4. Okey? Dia memang pergi jauh. So kalau korang nak pergi dekat 1 hour, korang tariklah dekat 1 hour. 1 hour lagi dekat sini lah. So 1 hour adalah di sini. Betul? Di sini. Cepat lagi. Nampak? So kalau korang pergi dekat M30 atau M15, M15 lagi awal dekat sini. So M15 awal dia adalah dekat sini. Nampak? So lagi awal. Itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.